Elon Musk hampir habis duit, tapi dia still lagi letak segalanya pada dua syarikat yang hampir gagal. Tahun 2008, Elon Musk hampir kehilangan semua duit dia. Ini bukan cerita kecil, bukan sekadar satu projek yang gagal. Dua syarikat yang dia bina hampir mati serentak. Hari ini bila orang sebut Elon Musk, orang nampak billionaire terkaya dah. Terkini dia dah jadi trillionaire pun dah kan. Kita tahu Tesla, SpaceX, Starlink yang dia buat. Tapi ada satu masa semua benda tu hampir tak menjadi kenyataan dan run out. Lepas menjual PayPal, Elon Musk menggunakan kekayaan yang dia dapat tu untuk buat dua perkara yang ramai orang fikir mustahil dan tak ada guna, iaitu Tesla dan SpaceX. Masalahnya membina masa depan ni bukannya mudah. SpaceX dia gagal beberapa kali pelancaran roket dan setiap kali kegagalan tu beratus juta USD lah akan terbakar. Tesla pun dah berdepan masalah pengeluaran dan kurang duit. Pada tahun 2008 keadaan tu menjadi semakin kritikal. Waktu tu dunia ada masalah inflation ataupun krisis kewangan dunia. Pelabur dah hilang keyakinan dan duit company pun makin kurang. Elon Musk berada dalam keadaan yang ramai owner business paling takut. Namun orang kata mimpi dengan harapan tu besar, tapi duit dah tak ada, duit dah nak habis. Kalau kita ataupun mungkin sebilangan besar orang businessman akan tutup je bisnes tu, ataupun kita jual bisnes tu ataupun jual syarikat, kita selamatkan apa yang masih tinggal untuk diri sendiri je lah kan. Itu standard lah. Tapi Elon Musk ni tak, dia buat keputusan berbeza. Dia go all out, dia go on, all in. Dia pergi inject balik modal-modal yang dia ada tu segalanya dalam dua syarikat ni untuk still lagi bertahan. Paling best lagi dia still gagal, dia fail lagi banyak kali pula tu dia fail. Dia sanggup berada dalam fasa yang paling ramai orang tak suka, iaitu fasa ketika orang ketahukan dia, fasa ketika hasil tu kita tak nampak lagi, fasa semua orang tanya baloi ke kan, bodoh je buat benda macam ni kan, tak nampak hasil pun. Masa lepas tu SpaceX mendapat kontrak yang besar daripada NASA untuk peluang terakhir. Akhirnya Elon Musk berjaya. Setelah mula berkembang dan syarikat yang pernah dianggap terlalu berisiko ni mula mengubah industri dunia. Elon Musk ni mengajar kita satu perkara, iaitu trust the process. Suatu benda yang besar, iaitu big things, biasanya nampak bodoh sebelum berjaya. Benda besar ni akan melalui satu tempoh yang mana pencipta tu je yang percaya. Ramai nak kecapi kejayaan, tapi tak ramai orang yang sanggup melalui fasa-fasa macam Elon Musk tadi. Sama juga kalau kita nak bina kekayaan dalam kewangan peribadi kita. Simpan RM100 setiap bulan dalam bentuk emas fizikal bagi orang yang gaji kecil bukan benda mudah. Kita akan rasa senak, susah hidup, rasa sengkitnya duit nak belanja kan, lagi-lagi kalau gaji kecil. Tetapi penat, lelah, perik tu akan berbaloi satu hari nanti kalau kita konsisten buat benda yang betul dengan sabar.